Okey dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang saya hormati dan salam penuh penghargaan saya ucapkan kepada para pensyarah iaitu Puan Citra dan Puan Rida serta semua yang hadir pada hari ini yang sudi meluangkan masa dan komitmen untuk bersama-sama dalam sesi yang amat bermakna ini. Okey, selama 30 minit ini selama 10 minit ini saya bukan sekadar akan membincangkan tentang cara untuk mengajar anak membaca, tapi saya akan membedah dengan lebih mendalam bagaimana suara dan interaksi kita sebenarnya menjadi jambatan utama kepada kecerdikan dan perkembangan mereka. Oleh itu, tajuk saya pada hari ini ialah memperkasa literasi awal kanak-kanak melalui komunikasi berkesan. Okey, hadirin sekalian, persoalannya kenapa kita berkumpul di sini hari ini? Jawapannya adalah terletak pada realiti semasa yang perlu kita hadapi bersama. Berdasarkan kajian oleh Nugroho pada tahun 2023, didapati bahawa sekitar 56.34% kanak-kanak prasekolah masih menghadapi kelewatan dalam perkembangan literasi asas. Jadi ini bukanlah satu angka yang kecil bagi kita, maka malah ia satu petunjuk yang sangat membimbangkan. Jadi bayangkanlah, lebih daripada separuh kanak-kanak kita melangkah ke alam persekolahan tanpa persediaan literasi yang kukuh. Jadi ini sangatlah membimbangkan kepada kita semua. Jadi kita juga perlu memahami bahawa literasi ini bukan sekadar mengenali huruf A hingga Z, tapi menurut kajian oleh Jupri Bacotan pada tahun 2022, literasi awal ini terdiri daripada 5 konstruk utama, iaitu yang pertama bahasa dan komunikasi, yang kedua kesedaran cetak, yang ketiga kesedaran fonologi, yang keempat kefahaman naratif dan yang terakhir tulisan awal. Jadi namun saya ingin menekankan satu perkara sahaja yang penting, iaitu komunikasi yang berkesan atau aspek pragmatik yang mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kejayaan literasi ini. Jadi sekiranya komunikasi seorang kanak-kanak itu lemah, maka perkembangan dia secara tidak langsung akan terjejas secara langsung. Okey, bagi memberikan gambaran yang lebih jelas kepada hadirin, saya ingin mengajak anda semua untuk menyertai satu aktiviti yang ringkas. Memandangkan kita hanya di dalam talian. Bayangkan anda berpasangan dan diminta untuk menceritakan satu peristiwa atau satu situasi tanpa menggunakan bahasa badan, tanpa mimik muka dan tanpa sebarang ekspresi emosi. Okey, adakah anda semua rasa komunikasi itu akan berkesan? Jadi sudah tentu komunikasi itu tidak akan berkesan. Jadi melalui pengalaman ini kita dapat melihat bahawasanya komunikasi ini bukan hanya tentang perkataan tetapi juga melibatkan emosi, intonasi dan juga interaksi yang hidup. Okey, seterusnya. Okey, hadirin yang dihormati sekalian, komunikasi dalam kehidupan kanak-kanak ini sebenarnya memainkan peranan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita sangkakan. Okey, menurut kajian oleh Nur Syuhada pada tahun 2024, komunikasi ini mempunyai beberapa fungsi utama yang menyumbang kepada perkembangan diri kanak-kanak secara menyeluruh. Jadi melalui komunikasi ini, kanak-kanak dapat mengekspresikan diri mereka, mengenal siapa diri mereka dan membina identiti peribadi mereka. Jadi pada masa yang sama, komunikasi juga membolehkan mereka berinteraksi dengan orang lain dan belajar untuk bekerjasama. Selain itu, komunikasi ini menjadi saluran utama untuk mereka menerima dan memahami maklumat baharu. Jika komunikasi ini tidaklah berlaku dengan berkesan, maka kita sebenarnya sedang menutup ruang-ruang penting dalam perkembangan kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey, kini kita beralih kepada bahagian yang lebih praktikal, iaitu bagaimana komunikasi ini boleh digunakan secara langsung untuk memperkasa literasi awal kanak-kanak. Salah satu kaedah yang paling berkesan ialah teknik read aloud atau membaca secara nyaring, iaitu kajian oleh Nur Asma'iyah pada tahun 2023 menunjukkan bahawa membaca buku cerita bergambar ni
dengan suara yang jelas dan ekspresif memberikan impak yang lebih besar terhadap perkembangan bahasa dan kognitif kanak-kanak tersebut. Jadi apabila kita membaca kepada kanak-kanak, kita bukan sekadar menyampaikan cerita je, tapi kita sebenarnya sedang memperkenalkan kosakata baharu, kita melatih kanak-kanak tu faham struktur ayat, dan kita bantu kanak-kanak tu untuk membina imajinasi mereka. Jadi penggunaan intonasi suara yang berbeza untuk sedap watak akan menjadikan cerita itu lebih hidup dan menarik perhatian mereka. Kalau kita pun suka kan kalau orang bercerita dengan kita menggunakan intonasi yang berbeza-beza kan? Okay. Seterusnya. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada peranan dan cabaran. Yang pertama, apabila kita bercakap tentang memperkasa literasi awal kanak-kanak ni, kita tidak boleh melihat sebagai satu tanggungjawab satu pihak sahaja. Kita tidak boleh meletakkan beban itu sepenuhnya kepada guru dekat sekolah atau hanya meletakkan atau mengharapkan ibu bapa dekat rumah je. Hakikatnya, perkembangan literasi kanak-kanak ni adalah hasil daripada gabungan usaha pelbagai pihak yang saling melengkapi. Okey, jadi dalam konteks ini, saya akan membawa hadirin untuk melihat dengan lebih mendalam peranan tiga pihak utama, iaitu ibu bapa, guru dan juga masyarakat. Okey, kita mulakan dengan peranan ibu bapa yang sebenarnya merupakan individu yang paling dekat dengan kanak-kanak tersebut. Jadi ibu bapa adalah guru pertama dalam kehidupan anak-anak. Jadi segala bentuk komunikasi yang berlaku dekat rumah bukannya di sekolah. Jadi peranan ibu bapa dalam membina asas literasi melalui komunikasi tidak boleh dipandang ringan. Okey, perkara pertama yang sangat penting ialah bagaimana ibu bapa ini mewujudkan komunikasi yang berkualiti dekat rumah tu. Jadi komunikasi yang berkualiti bukan sekadar memberi arahan macam pergi makan, adik pergi mandi, adik pergi tidur. Tapi komunikasi yang sebenar ialah komunikasi yang berlaku di dua hala, di mana ibu bapa itu memberi ruang kepada anak untuk bercakap, untuk bertanya ataupun meluahkan perasaan mereka. Sebagai contoh, bila anak pulang daripada sekolah, ibu bapa bolehlah tanya, hari ni apa yang paling seronok dekat sekolah tu berlaku. Jadi soalan macam ni dapat memberi ruang kepada anak tu untuk bercerita, berbeza dengan soalan yang hanya merupakan jawapan ya atau tidak. Macam ibu bapa tanya je, adik dah makan ke hari ni? So jawapan daripada kanak-kanak tu adalah dah makan ibu. Macam tu je. Jadi dekat situlah sebenarnya proses literasi tu berlaku secara semula jadi tanpa kita sedar. Okay, Seterusnya, kita beralih pula kepada peranan guru. Okey. Guru ini adalah individu yang penting dalam memperkukuh perkembangan literasi kanak-kanak secara formal. Guru ini bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dalam bilik darjah. Jadi salah satu peranan utama guru adalah menggunakan strategi komunikasi yang interaktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi pembelajaran yang hanya berpusatkan guru ni, di mana guru bercakap dan murid hanya mendengar, tidak lagi sesuai dalam konteks pendidikan masa kini, iaitu guru perlulah memberi ruang kepada murid itu untuk bercakap, bertanya dan memberi pandangan. Okey, seterusnya saya akan pergi pula kepada peranan masyarakat. Masyarakat ni perlulah mewujudkan persekitaran yang menyokong budaya literasi. Contohnya mewujudkan perpustakaan komuniti, sudut bacaan di tempat awam dan program membaca bersama untuk memberi pendedahan kepada kanak-kanak tersebut. Jadi bila kanak-kanak ni melihat orang sekeliling tu menghargai ilmu ke, membaca, mereka tu akan terdorong juga untuk melakukan perkara yang sama. Akhir sekali, setiap individu dalam masyarakat perlulah menjadi contoh teladan yang baik dalam komunikasi ini. Cara kita bercakap, cara kita berinteraksi, semuanya diperhatikan oleh kanak-kanak tersebut. Jadi jika kita mengamalkan komunikasi yang sopan, menghormati orang lain dan menggunakan bahasa yang baik, kanak-kanak itu akan meniru dan membesar dalam persekitaran yang positif. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada cabaran yang akan terjadi. Yang pertama, cabaran yang pertama ialah kurangnya kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan ibu bapa tentang kepentingan literasi awal. Jadi tidak semua ibu bapa ni memahami bahawa perkembangan literasi sebenarnya bermula sejak anak masih kecil. Jadi bukan hanya apabila anak ni masuk tadika atau sekolah rendah, tapi ada yang beranggapan bahawa selagi anak ni belum belajar secara formal, mereka tidak perlu lagi memberi penekanan kepada komunikasi atau pendedahan bahasa. Okey, seterusnya
Okey, tuan-tuan dan puan dan dihormati, tanpa kita sedar masa 10 minit kita hampir sampai ke penghujungnya. Jadi sepanjang sesi ini saya telah memahami bahawa literasi awal ni merupakan hak setiap kanak-kanak dan bukan satu pilihan. Kita juga telah melihat bahawa komunikasi yang berkesan adalah kunci utama dalam membuka potensi literasi mereka. Selain itu, emosi dan literasi sosial memainkan peranan sebagai asas yang menyuburkan perkembangan minda dan pembelajaran mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.